Hai, bersama saya lagi Cikgu Zana. Okey, selamat bertemu lagi dalam Bahasa Melayu tahun 1. Okey, kita tengok. Okey. Apa pelajaran kita hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar tentang barangan dan perkhidmatan. Okey, iaitu pada muka surat 142. Okey, harap semua murid dah bersedia. Okey, dengan muka surat 142. Okey, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, pada hari ini murid akan dapat membina kata majmuk dan membina ayat dengan menggunakan kata majmuk. Okey, hari ini kamu akan dapat belajar dengan cikgu, okey, bagaimana cara untuk membina kata majmuk, dan cikgu juga akan ajarkan, okey, bagaimana cara untuk membina ayat menggunakan kata majmuk. Okey, jadi diharap, okey, pada akhir pembelajaran nanti kamu semua akan dapat, pertama, membina kata majmuk, kedua, membina ayat daripada kata majmuk. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pada hari ini kamu akan belajar mengenai kata majmuk, okey, dalam tajuk barangan dan perkhidmatan. Okey, jadi cikgu mengharapkan agar kamu dah bersedia dengan buku teks, iaitu pada muka surat 142. Okey, pada hari ini cikgu akan terangkan, okey, tentang beberapa kata majmuk yang terdapat di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari hari ini. Okey. Jadi ada banyak ayat di sini. Okey, dan di dalamnya mengandungi kata majmuk. Jadi cikgu akan ajar kamu pada hari ini bagaimana untuk mengenal kata majmuk dan apa dia kata majmuk. Dan akhir sekali kita akan belajar untuk bina, okey, ayat dengan menggunakan kata majmuk. Okey, jadi cikgu sangat berharapkan agar kamu dapat teruskan dan fokus semasa cikgu mengajar nanti. Okey, jadi untuk hari ini, untuk teruskan nanti, kamu akan bersama dengan Cikgu Nana. Okey, dan juga rakan-rakan lain seperti Didi dan Rina. Okey, ada lagi watak-watak animasi lain yang akan menemani anda. Okey, tunggu. Jangan ke mana-mana. Okey, jumpa lagi cikgu di segmen akhir nanti. Okey, bye. Jumpa lagi nanti. Baik. Terima kasih Cikgu Zana. Baik, sekarang bersama saya lagi, Cikgu Nana. Okey, kita sambung. Okey, kita tengok di sini tentang bijak bahasa. Okey, kita tengok tentang kata majmuk ialah rangkaian dua perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Okey, kita tengok di sini. Contohnya ialah guru besar, jalan raya dan kereta api. Jadi di sini kita akan tengok bagaimana kata majmuk itu dibentuk daripada dua perkataan yang berbeza makna, dan bila digabungkan dia akan menjadi satu makna yang baru. Dia akan membentuk satu perkataan dan akan menjadi makna yang baru bagi perkataan tersebut. Okey, kita akan tengok seterusnya pada slide yang berikutnya. Okey, baiklah, kita sambung di sini. Mari kita tengok perkataan-perkataan yang kita akan bina untuk menjadi kata majmuk. Okey, kamu tengok di sini bagaimana satu perkataan yang bermula dengan yang diberi nama kereta, perkataan tu, dan juga api. Okey, kereta, api. Kereta satu benda yang berbeza dan api juga satu benda yang berbeza. Okey, apabila digabungkan, kereta dan api ini akan menjadi satu perkataan yang baru, iaitu kereta api. Jadi kamu tengok di sini, okey, bagaimana kata majmuk itu dapat dibentuk. Okey. Begitu luasnya bahasa Melayu ini, di mana kita boleh membina satu perkataan baru dengan menggabungkan dua perkataan yang berbeza. Okey, dapat tengok di sini ada tiga benda yang berbeza. Kereta lain, api lain, tapi
kereta api juga adalah satu benda yang lain. Itulah yang dikatakan kata majmuk. Okey, kata majmuk tu kata yang digabungkan macam ni lah. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, untuk slide yang berikutnya, okey, murid-murid boleh ikut Cikgu Nana baca ya. Okey, kita baca sama-sama. Sui Lian berasa gembira. Dia dapat membeli belah bersama-sama ibunya di pasar raya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, terdapat satu perkataan yang ditulis dengan warna merah. Okey, jadi kalau untuk panduan kamu, perkataan inilah yang dikatakan kata majmuk. Okey, ada dua kata yang maksud dia berbeza tapi telah digabungkan untuk menjadi satu benda yang baharu. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita tengok. Ini adalah contoh-contoh kepada pasar raya. Sememangnya ni antara pasar raya yang kamu memang dah kenal, ya. Kamu memang dah biasa dengan dia. Okey, jadi kita tengok apakah yang dikatakan pasar raya tu. Okey, itu sebuah kedai moden yang besar dan menjual pelbagai jenis barangan keperluan harian. Itulah pasar raya. Okey, kalau kita tengok balik pada perkataan asal dia, pasar dan raya. Pasar tempat beli barang kan, macam pasar ikan, macam pasar malam, okey, dan sebagainya. Raya lah macam raya haji, perayaan, raya puasa, raya. Jadi apabila digabungkan dua perkataan tu, kita mendapat perkataan yang baru, iaitu pasar raya, dan maksud dia juga telah berubah, iaitu merupakan sebuah kedai moden yang besar dan menjual pelbagai jenis barangan keperluan harian. Okey, kita sambung lagi. Kita tengok di sini. Okey, untuk gambar yang berikutnya ini, okey, kita tengok dan kita baca sama-sama dengan cikgu ya. Ibu Sui Lian membayar RM9.90 kepada tukang gunting. Kamu dapat tak apa yang dimaksudkan atau apakah perkataan yang merupakan kata majmuk yang terkandung di dalam ayat ini? Dapat? Cikgu dengar ada orang cakap dapatlah cikgu, dapat. Ya. Okey, baik. Dalam ayat ini ada satu perkataan yang digabungkan, iaitu tukang gunting. Tukang benda lain lah. Gunting pun satu benda lain, tukang. Okey, tukang gunting. Dan kita tengok apakah itu tukang gunting. Ini dia. Mr. Bean pun jadi tukang gunting kan? Apa yang dimaksudkan dengan tukang gunting? Okey, tukang gunting ialah sejenis pekerjaan. Okey, perkhidmatannya ialah menggunting rambut. Jadi kalau Mr. Bean yang potong rambut awak, cikgu tak tahulah apa jadi kan? Tengok mulut dia tu dah macam-macam. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, untuk slide yang berikutnya ini, okey, mari kita baca sama-sama dengan cikgu. Mereka makan nasi ayam pada waktu tengah hari. Okey, kita tengok di sini. Kamu ada perasan tak mana satu kata majmuk dalam ayat yang cikgu ataupun kita baca sama-sama tadi? Jumpa? Oh, ada. Itu dia perkataan dia, ialah nasi ayam. Okey, nasi ayam, nasi benda lain, ayam benda lain. Bila gabung jadi nasi ayam, satu benda baru. Ini dia nasi ayam. Okey, kita tengok apa sebenarnya nasi ayam ni. Nasi ayam adalah sejenis makanan. Jadi kita dah kenal satu lagi kata majmuk yang terdapat di dalam ayat ini. Okey, kita teruskan. Untuk gambar yang berikutnya ini, kita tengok bagaimana Sulian membeli alat tulis untuk kegunaan sekolah.
Okey, Sulian membeli alat tulis untuk kegunaan sekolah. Jadi mana satukah yang merupakan kata majmuk? Sulian? Bukan. Itu nama orang. Membeli? Bukan. Itu adalah kata kerja. Alat tulis? Ini mungkin betul. Untuk? Ini kata hubung. Kegunaan sekolah? Ini kata keterangan. Okey? Jadi mana satu tadi? Betul. Iaitu alat tulis. Okey, jadi alat tulis adalah kata majmuk untuk ayat ini. Kamu pun mesti ada sebaris alat tulis macam ni, bukan? Tapi kita tengok apa maksud alat tulis. Okey, alat tulis ialah perkakas yang digunakan untuk menulis. Jadi kamu pun dah tahu kan apa maksud perkataan yang baru kita jumpa tadi, iaitu alat tulis. Baik, kita teruskan kepada gambar yang kelima. Okey, kamu ikut cikgu baca sama-sama ya. Ibu Suilian membeli tali pinggang untuk ayah Suilian. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, dah jumpa belum perkataannya? Cepat betul jumpa. Okey, perkataannya ialah tali pinggang. Okey, tali benda lain, pinggang pun benda lain. Tapi bila dah digabung, tali pinggang satu benda yang lain. Okey, jadi kita tengok gambar ini. Okey, ini adalah contoh kepada gambar tali pinggang. Mungkin biasa tengok abang atau saudara lelaki kamu pakai. Okey. Ini juga mungkin pernah tengok atuk ke pakai kan, datuk kamu pakai ataupun orang lain yang mengerjakan umrah atau haji. Ini tali pinggang yang biasa digunakan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tali pinggang. Ini perkataan yang baru kita belajar, iaitu tali pinggang merupakan pengikat kain atau seluar. Jadi kita tengok di sini gambar yang ke-6. Okey, untuk gambar yang ke-6 ini, kita tengok ataupun kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Sulian dalam gambar. Ibu dia sedang mengeluarkan wang dari beg tangannya. Okey, sebab ibunya nak buat bayaran kepada untuk tempat letak kereta. Jadi kita baca sama-sama ya. Ibu Suilian mengeluarkan wang dari beg tangannya. Dia hendak membuat bayaran tiket tempat letak kereta. Okey, jadi di sini kita tengok bagaimana Ibu Sulian mengeluarkan duit dari beg tangannya. Jadi beg tangannya tu apa? Itu adalah apa? Kata majmuk hari ini. Okey, kata majmuk yang ke-6. Okey, kita tengok apa dia beg tangan tu. Comel, goyang-goyang. Okey, kalau beg tangan boleh bergoyang, agaknya macam ni lah kan. Okey, ini adalah beg tangan. Okey, sejenis beg kecil untuk orang perempuan. Itu maksud dia. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Kita nak jawab soalan kuis. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah soalan yang cikgu nak berikan hari ini? Okey, kita tengok soalannya. Apa tempat kosong ibu telah rosak? Maksudnya ini barang kepunyaan ibu. Adakah beg tangan atau tali pinggang? Beg tangan. Kita tengok jawapan kamu. Betul atau tidak? Ya, betul. Beg tangan. Okey. Tali pinggang tu bukanlah, sebab tali pinggang tu barang kepunyaan orang lelaki. Ibunya perempuan, mestilah yang jawapan yang sesuai ialah beg tangan. Baiklah, kita tengok soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, kita tengok ibu membeli kasut di, tengok tu nak beli apa? Kasut. Di mana? Kita tengok tempat yang sesuai. Adakah beli kasut di pasar raya atau di stesen minyak? Ada orang ketawa lah. Mana ada orang beli kasut dekat stesen minyak kan? Betul, memang tak ada orang beli kasut dekat stesen minyak. Tak ada jual pun. Okey, kat stesen minyak ada minyak lah. Lepas tu lain-lain ada, mungkin ada makanan ringan. Macam tu saja. Okey, jadi kita tengok
Jadi jawapan stesen minyak tentulah bukan, dan semestinya jawapannya ialah di pasar raya. Okey, kita tengok seterusnya soalan untuk uji minda awak hari ini. Abang suka minum. Kena teliti betul-betul. Abang suka minum. Minum kata kerja dia minum. Okey, pertama, adakah dia suka minum sup sayur? Adakah dia minum nasi ayam? Dan yang ketiga, adakah dia minum air sirap? Mana yang lebih sesuai? Sup, sayur, nasi ayam, air sirap. Kita kena tengok kata kerja sini. Minum ke makan? Minum kan? Jadi minum yang paling sesuai ialah air sirap. Okey, air satu benda lain, sirap satu benda lain. Okey, bila digabungkan jadi air sirap. Jadi sup sayur tu salah. Okey, nasi ayam juga salah. Dan tentulah abang suka minum air sirap. Okey, kita tengok seterusnya. Baiklah, kita tengok apakah gambar seterusnya. Oh, ini apa? Ini adalah gambar dari buku aktiviti kamu. Okey, buku aktiviti kamu hari ini pada muka surat 69. Dah ada buku aktiviti belum? Kalau ada cepat-cepat pergi ambil. Cikgu Nana tunggu di sini. Okey? Okey, dah ada. Kalau dah ada, jangan lupa buka muka surat 69. Okey, kita tengok aktiviti 5. Okey, untuk aktiviti 5 ini, kita kena padankan perkataan untuk membina kata majmuk berdasarkan gambar. Kemudian, tulis kata majmuk dalam petak. Okey, tadi kita dah tengok dan kita dah belajar tentang kata majmuk. Okey, hari ini ataupun untuk latihan yang ini, kita akan padankan dia dengan pasangan dia yang sesuai. Okey, kalau ditengok kepada contoh yang dah diberikan ini, okey, kata majmuknya iaitu untuk papan. Kita tengok papan, pasangannya tanda, iaitu papan tanda. Jadi kamu tengok di sini, manakah dia dalam gambar ni yang merupakan papan tanda? Okey, kita jumpa dia di situ, papan tanda. Dah ada di situ papan tanda. Okey, dan kita tengok pada perkataan yang kedua. Okey, pada perkataan yang kedua kita tengok tong apa? Tong keledar, tong kabar, tong minyak, tong sampah. Ada orang kata, cikgu, tong sampah lah. Ya, betul. Memang tong sampah pun. Takkanlah tong keledar, kan? Pelik aja. Mana ada tong keledar? Tong kabar. Lagilah pelik. Okey. Jadi kita tengok yang lebih sesuai di sini adalah tong apa? Ya, tong. Kita tengok jawapannya. Ya, tong sampah. Okey, jadi nanti kamu carilah di sini. Okey, mana dia tong sampah. Okey. Akan dia ada. Jadi cari sama ada di sini. Ada di situ. Di sana atau di sini. Tengoklah dalam gambar tu nanti. Intai-intai dekat manalah ya gambar tong sampah. Jadi kamu lengkapkan di situ nanti ya. Okey, selepas tu kamu sambunglah lagi dengan perkataan-perkataan yang lain. Okey, contoh perkataan yang ketiga ini, topi. Topi apa? Jadi sambunglah cari pasangan dia. Ya, nanti kamu suaikan. Dah habis suaikan, tulis dalam petak-petak ni. Surat. Surat apa? Okey. Dan akhir sekali, pam. Pam apa? Dan cari di sini ya. Okey, kita teruskan pada aktiviti seterusnya pada muka surat berapa? Muka surat. Ya, muka surat 70. Okey. Jadi harap kamu dah bersedia. Okey, tadi kita dah bina kata majmuk.
Okey, kita dah bina kata majmuk. Hari ini kita nak yang ni bahagian ini kita nak masukkan dia ke dalam ayat. Okey, kita nak bina dia, kita bina kata majmuk dan kita bina dia bersama dalam ayat, ya. Masukkan dia ke dalam ayat. Bagaimana kita nak sesuaikan kata majmuk tu penggunaan dia di dalam ayat. Okey, hari ni cikgu tak bagi tulis ayat, okey? Tak bagi tulis ayat macam biasa. Kita belajar isi pula, okey? Mengisi kata majmuk tu ke dalam ayat. Bagaimana dia boleh terbina dalam ayat yang sesuai dengannya. Okey, macam mana kita nak masukkan kata majmuk tu kepada ayat yang sesuai. Ayat yang sesuai dengan kata majmuk tersebut. Okey, kita nak bina. Okey, dari sini kita nak bina kata majmuk terlebih dahulu. Lepas tu kita akan gabungkan dia bersama ayat di bawah sini. Okey, jadi kita tengok pada perkataan yang pertama yang dah diberikan contoh di sini. Okey, yang diberikan contoh. Okey, kita tengok perkataan pertama, minyak pelincir. Dia dah padankan dengan pelincir. Jadi minyak pelincir. Okey, jadi apabila dah dapat jawapan tu, okey, kamu tulis. Okey, minyak pelincir. Okey, kita dah dapat minyak pelincir. Kita tulis di dalam ayat di bawah ni. Kita masukkan, cari mana ayat yang sesuai dengan minyak pelincir. Okey, dekat sini pun tulis juga dekat atas ni, ya. Nanti kamu lengkapkan juga dekat atas ni bila dah dapat jawapan dia yang sebenar. Apa dia minyak pelincir tu? Okey, baik. Minyak pelincir tu ialah minyak yang digunakan untuk diisi di dalam ataupun nak isi ke dalam enjin kenderaan. Diisi dalam enjin tu untuk kenderaan tu bekerja ataupun enjin dia bekerja dengan lebih baik. Kalau minyak biasa tu kita isi dalam tangki dia untuk kita membuat perjalanan. Tapi kalau untuk minyak pelincir ni guna dia untuk enjin kereta. Jadi bertambah lagi satu kosakata kamu, iaitu minyak pelincir. Minyak pelincir ni bukan minyak biasa tu, ya. Bukan minyak yang isi dalam kenderaan tu. Minyak ni diisi ke dalam enjin kereta. Okey, ayah-ayah, abang ataupun mak-mak ni tahulah apa gunanya minyak pelincir. Okey, minyak pelincir kereta, ya. Okey, jadi kita teruskan. Okey, kita tengok apa jawapan yang kedua. Apa? Tempat kosong bayaran. Jadi resit bayaran. Jadi kamu lengkapkan di sini nanti. Dan apabila dah dapat perkataan dia, resit bayaran, kamu lengkapkan dalam petikan di bawah ini. Okey, cari ayat yang sesuai dengan dia. Okey. Okey, selepas tu kamu tengok beberapa perkataan lagi, iaitu plat. Ini lengkapkan mana pasangan dia, nanti suaikan garis. Okey, dah siap tulis. Dah siap tulis di sini. Tulis di bawah sini pula. Cari ayat yang sesuai dengan dia. Okey, kita nak padankan kata kerja, bukan kata kerja, ya. Kita nak padankan kata majmuk dengan ayat yang sesuai. Jadi kita dah bina. Bila kita masukkan satu kata majmuk dalam dia, jadi kita dah membina satu ayat yang tepat penggunaan dia dengan kata majmuk yang kita pilih. Okey, kita tengok seterusnya sarung. Tadi kamu tengok di sini apa gambar sarung apa? Okey, sarung nombor, sarung apalah. Jadi cari sini, ya. Kamu padankan, tulis dan tulis di dalam karangan. Dan akhir sekali ialah tayar. Okey, jadi isikan di sini apa jawapan dia. Okey, kalau tak faham, tak tahu, nak tanya, boleh tanya ahli keluarga kamu. Okey, boleh tanya mak, ayah dan sebagainya. Jadi mereka akan dapat tolong kamulah, ya. Macam biasalah cikgu pesan, belajar ni tak boleh malu, kena tanya. Tak tahu jangan diam. Kalau kat sekolah kena tanya cikgu, kalau kat rumah
kena tanya ibu bapa atau kakak abang, boleh tanya, mereka tahu. Okey, kita teruskan. Rasanya nak teruskan pun dah habis rasanya sesi cikgu. Jadi cikgu nak teruskan dengan Cikgu Zana. Okey, harap kita akan dapat jumpa lagi pada episod yang akan datang. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, jangan nakal-nakal. Bye-bye dari saya, Cikgu Nana. Okey, bagaimana pembelajaran kamu hari ini? Cikgu harap kamu dah dapat banyak belajar dari Cikgu Nana dan rakan-rakan tadi. Okey, cikgu harapkan kita akan dapat jumpa lagi. Okey, selamat belajar. Okey, semoga kamu jaga diri baik-baik ya. Bagi yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe. Bagi cikgu motivasi untuk hasilkan lebih banyak video-video pendidikan. Jumpa lagi, bye-bye.